Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang Salam sejahtera semua. Hari ini kami akan membentangkan tugas 3 bagi kursus penulisan akademik. Nama saya Ang Nguyen dan rakan-rakan bersama saya ialah Bok Shelly, Patricia dan Alifah. Tanpa melengahkan masa, marilah kita melihat rumusan analisis jurnal yang bertajuk Impak Teknologi Maklumat dan Komunikasi terhadap Kesihatan Mental Kajian Literatur. Slide seterusnya. Saya akan menerangkan rumusan analisis bagi bahagian abstrak dan pengenalan. Slide seterusnya. Okey. Aspek yang pertama ialah keutuhan wacana. Bahagian abstrak dan pengenalan menunjukkan keutuhan wacana yang mantap melalui penyusunan ayat dan perenggan yang saling berkaitan secara logik. Penulis menggunakan bahasa formal dan mengkaulkan kesinambungan idea daripada permulaan hingga akhir dengan menggunakan penanda wacana seperti tambahan pula, selain itu, di samping itu, seterusnya, sebaliknya dan sehubungan itu. Setiap ayat menyumbang kepada pembinaan makna yang berfokus pada isu utama iaitu impak teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesihatan mental. Wacana juga terbentuk secara kohesi apabila penulis menggabungkan elemen semantik di mana kedua-dua mengengkaukan latar belakang yang sama iaitu perkembangan teknologi dan aplikasinya terhadap kesejahteraan mental masyarakat moden. Kesatuan ini membentuk aliran makna yang logik dan membolehkan pembaca memahami mesej utama tanpa kekeliruan. Selain itu, keutuhan leksikal dalam bentuk pengulangan perkataan dapat dilihat dalam jurnal ini di mana penulis kerap menggunakan istilah seperti kesihatan mental, teknologi maklumat dan komunikasi serta kesejahteraan psikologi secara berulang dan konsisten supaya dapat mengekaukan fokus pembaca terhadap topik. Elemen yang seterusnya ialah keutuhan gramatikal di mana penulis menggunakan penanda penghubung seperti selain itu, di samping itu, oleh itu dan sehubungan itu untuk menghubungkan idea-idea utama dan menandakan kesinambungan hujah. Ini menunjukkan bahawa penulis berjaya mengekaukan kesatuan dan hubungan makna antara satu isi dengan isi yang lain bagi menghasilkan penulisan yang utuh dan berkesan. Slide yang seterusnya. Akan tetapi, terdapat juga keutuhan gramatikal seperti hubungan di antara TNP dan kesihatan mental di mana seharusnya antara sahaja dan tanpa di. Seterusnya ialah kesalahan menggunakan kata ganti nama ia di mana seharusnya guna kajian ini untuk digantikan. Slide yang seterusnya. Kesalahan yang seterusnya ialah teknologi maklumat dan komunikasi TMK di mana harusnya menggunakan huruf besar untuk setiap perkataan tersebut kerana itu ialah kata nama khas. Seterusnya ialah kesalahan tanda baca di mana sebelum dan tu tidak menggunakan koma. Seterusnya. Dua kesalahan ini juga sama di mana sebelum dan tidak perlu koma dan yang juga tidak perlu koma sebelum perkataan dan yang. Slide yang seterusnya. Keutuhan gramatikal yang terdapat dalam kesalahan petikan ini ialah dari segi ejaan di mana tanda perubatan itu haruslah dirapatkan. Dan untuk revolusi 4.0 harusnya sepatutnya revolusi industri 4.0. Slide yang seterusnya. Ini juga dari segi keutuhan gramatikal merangkumi tidak perlu daripada belakang perkataan tersebut. Dan seterusnya ialah kesalahan tata bahasa juga di mana peluang untuk menjalinkan digantikan. Yang salah itu ialah peluang untuk jalinan dan kita perlulah tukar jadi peluang untuk menjalinkan hubungan sosial, mengakses maklumat dan sumber serta memperoleh sokongan kesihatan mental. Sebab kami perlu menggunakan imbuhan selepas menyediakan peluang untuk apa macam. Okey, slide seterusnya. Ini dari segi kesalahan keutuhan semantik di mana
makna yang dijelaskan kabur dan tidak dipahami oleh pembaca. Seperti TMK yang meluaskan telah mengubahkan cara individu dan masyarakat berinteraksi, bekerja dan mengakses maklumat, namun faedah TMK tidak dapat menafikan kebimbangan yang semakin penting telah timbul di sekeliling serta potensi kesannya terhadap kesihatan mental. Yang betul ialah penggunaan TMK yang meluas telah mengubahkan cara individu dan masyarakat berinteraksi, bekerja serta mengakses maklumat. Walaupun faedahnya tidak dapat menafikan, kebimbangan yang semakin meningkat turut timbul berkaitan dengan potensi kesannya terhadap kesihatan mental. Yang seterusnya juga, yang salahnya dengan kebergantungan yang semakin meningkat pada teknologi dan kelaziman persekitaran digital adalah penting untuk mempertimbangkan kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesihatan mental. Yang betul ialah dengan peningkatan kebergantungan terhadap teknologi serta kelaziman persekitaran digital adalah penting untuk meneliti kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap kesihatan mental. Slide seterusnya. Okey, seterusnya aspek yang kedua ialah kejelasan idea. Kejelasan idea dalam kedua-dua bahagian ini dapat dilihat melalui penyampaian maklumat yang tersusun, kritikal dan seimbang. Dalam bahagian abstrak, penulis menonjolkan isu utama secara padat dan dengan mengemukakan kesan positif TMK seperti kemudahan akses maklumat dan peningkatan kesedaran terhadap kesihatan mental. Pada masa yang sama, penulis turut menjelaskan kesan negatif terhadap ketagihan media sosial kerana emosi dan bulisi. Pendekatan dua hal ini menunjukkan pemikiran kritis penulis dan menilai manfaat dan risiko penggunaan teknologi terhadap kesejahteraan mental. Slide seterusnya. Sementara itu, bahagian pengenalan mengembangkan idea dengan memberikan latar belakang isu serta menyatakan keperluan kajian ini dijalankan. Oleh itu, gaya penyampaian yang tersusun membantu pembaca memahami tujuan kajian dan menjelaskan hubungan antara fenomena sosial dan kesihatan mental secara mendalam dan berfakta. Slide yang seterusnya. Bukan itu sahaja, struktur penulisan juga merupakan salah satu aspek yang perlu dipentingkan. Abstrak disusun dengan memperkenalkan latar isu, objektif, metodologi, dapatan dan rumusan kajian secara ringkas tetapi padat. Bahagian pengenalan pula memperlihatkan alihan yang logik daripada isu umum kepada fokus khusus kajian. Setiap perenggan dimulakan dengan ayat topik yang jelas dan diikuti dengan huraian yang menyokong isi utama. Pemerengganan yang teratur ini menjadikan penulisan mudah dibaca serta memudahkan pembaca menelusuri pengembangan hujah. Struktur begini menunjukkan kematangan penulis dalam mengatur isi secara berpeningkat supaya mesej utama yang dipahami dengan jelas oleh pembaca. Slide yang seterusnya. Aspek yang terakhir ialah penggunaan rujukan yang tepat dengan menggunakan gaya APA edisi ke-7 seperti rujukan dalam teks yang disenaraikan adalah tepat dan juga jurnal tersebut mengandungi pautan DOI. Penggunaan rujukan dalam bahagian pengenalan memperlihatkan ketepatan dan kesahihan sumber yang digunakan. Penulis memetik kajian terlebih terdahulu daripada sumber akademik yang relevan seperti artikel jurnal dan laporan penyelidikan untuk menyokong hujah mengenai kesan TMK terhadap kesihatan mental. Rujukan seperti ini membantu memperkukuh kredibiliti penulisan kerana setiap pernyataan disokong oleh bukti, empirikal dan data yang boleh dipercayai. Sumber yang digunakan juga menunjukkan pelbagaian perspektif antarabangsa dan tempatan sekaligus menjadikan penulisan lebih menyeluruh. Penggunaan rujukan secara beretika, konsisten dan selaras dengan gaya akademik menunjukkan bahawa penulis mengamalkan integriti ilmiah dalam penulisan kajian ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, Ang. Sekarang saya akan membentangkan tentang subtopik bagi kesan positif dan negatif teknologi maklumat terhadap kesihatan mental. Bagi aspek penanda wacana, penulisan menunjukkan kesinambungan idea yang baik antara perenggan dengan subtopik. Penggunaan penanda wacana seperti
Sebaliknya, selain itu dan seterusnya menunjukkan keutuhan wacana yang menyokong kesinambungan hujah dan membina naratif yang koheren. Tetapi tiada perenggan transisi yang jelas antara subtopik positif dan negatif. Jadi, peralihan berlaku secara mendadak tanpa pengenalan atau refleksi terhadap isi sebelumnya. Seterusnya, tiada penutup perenggan yang dapat merumuskan hujah secara reflektif atau mengaitkan semula dengan objektif kajian. Jadi, cadangan saya tentang bahagian ini, kita boleh tambahkan lagi ayat transisi seperti setelah meneliti kesan positif, berikut adalah kesan negatif teknologi maklumat dan rumusan ringkas di akhir setiap bahagian. Seterusnya, daripada aspek kejelasan idea, idea utama dalam kedua-dua subtopik yang dinyatakan dengan jelas dan disokong oleh contoh yang konkret. Penulisan menggunakan senarai bernombor untuk menghuraikan kesan secara sistematik, memudahkan pemahaman pembaca. Tetapi kelemahan yang terdapat dalam penulisan ini, terdapat beberapa idea yang bertindih dan berulang tanpa penjelasan yang dapat membezakan fungsi atau impaknya. Contohnya, lebihan maklumat dan media sosial dan perbandingan menyentuh isu yang sama tapi tidak dijelaskan secara mendalam. Jadi, kita boleh gabungkan atau bezakan idea dengan lebih jelas. Contohnya, komuniti sokongan memberi sokongan emosi manakala telekesihatan menyediakan intervensi profesional. Di samping itu, bagi aspek struktur penulisan, adalah sistematik dan mengikut konvensi akademik. Subtopik penulisan dibahagikan dalam tajuk yang kecil dan yang jelas dan relevan. Juga penulisan mempunyai senarai bernombor yang digunakan untuk menghuraikan isi secara teratur. Seperti yang kita dapat lihat dalam contoh yang telah disediakan. Tetapi kelemahan yang terdapat pada penulisan ini, tiada pengenalan ringkas sebelum senarai bernombor untuk menjelaskan konteks atau tujuan senarai berikut diberikan. Seterusnya, tiada penutup bahagian yang merumuskan dapatan atau mengaitkan semula dengan objektif kajian. Jadi untuk bahagian ni kita boleh tambahkan lagi pengenalan seperti contoh ayat berikut adalah beberapa kesan positif teknologi maklumat komunikasi yang dikenal pasti mengikut kajian literatur. Serta kita boleh sertakan juga dengan penutup seperti secara keseluruhannya kesan positif ini menunjukkan potensi teknologi maklumat komunikasi dalam menyokong kesejahteraan mental. Bagi aspek yang terakhir iaitu penggunaan rujukan yang tepat, rujukan digunakan secara aktif dan relevan untuk menyokong hujah. Penulis telah memetik kajian empirikal dan ulasan sistematik. Seperti yang dapat kita lihat yang telah disertakan dalam teks. Tetapi kelemahan untuk aspek ini, penulis menggunakan format rujukan dalam teks yang tidak konsisten. Jadi terdapat gaya yang menggunakan gaya naratif dan ada juga yang menggunakan gaya dalam kurungan. Serta tiada analisis terhadap rujukan. Sumber hanya disebut secara deskriptif tanpa membandingkan dapatan atau metodologi. Terdapat juga
rujukan yang tidak lengkap atau bermasalah. Jadi untuk bahagian ni kita boleh gunakan satu gaya rujukan seperti APA secara konsisten. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang subtopik sorotan literature, cara kajian dan juga cara untuk menangani kesan negatif yang terdapat dalam penulisan tersebut. Slide seterusnya. Bagi aspek keutuhan wacana, ia tidak mempunyai penutup perenggan yang merumuskan dapatan literature secara reflektif. Selain itu, peralihan kepada faktor pengurangan yang terdapat dan juga cabaran yang berlaku secara tiba-tiba tanpa transisi yang jelas. Seterusnya, bahagian ini tidak menunjukkan kesinambungan wacana yang baik dalam penulisan. Yang kedua, bagi kejelasan idea dalam penulisan. Seperti yang dapat kita lihat dalam gambar rajah tersebut, idea utama telah dinyatakan dengan jelas iaitu TMK dapat memberi kesan yang mendalam terhadap kesejahteraan psikologi. Selain itu, penulis juga telah menyebut bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini adalah seperti literasi digital dan juga konteks budaya. Slide seterusnya. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat dalam subtopik ini. Antaranya ialah idea tentang kapitalisme pengawasan dan juga kebolehpercayaan aplikasi tersebut telah disebut tetapi ia tidak dihuraikan secara mendalam dalam penulisan ini, lalu membuatkan ia kelihatan pendek dan juga para pembaca mungkin akan tidak memahami isi konteks tersebut secara mendalam. Slide seterusnya. Yang ketiga ialah struktur penulisan. Kelebihan yang terdapat dalam penulisan ini ialah struktur bahagian ini bermula dengan pengenalan, selepas itu diikuti dengan pengkategorian, kesan dan kemudian faktor-faktor yang telah mempengaruhi dapatan tersebut. Selain itu, penulisan ini juga telah menggunakan senarai cadangan secara berurutan lalu menunjukkan struktur yang sistematik digunakan. Slide seterusnya. Yang keempat, kesalahan yang terdapat dalam penulisan ini ialah struktur ini tidak dibahagikan kepada perenggan yang jelas untuk setiap teknik lalu menjadikan isi ini padat dan sukar diikuti. Selain itu, tiada subjudul atau pecahan perenggan untuk kita dapat membezakan antara kesan ataupun faktor pengaruh, lalu ia menjadikan pembacaan kurang teratur. Yang keempat, penggunaan rujukan yang tepat. Seperti yang kita dapat lihat, rujukan ini digunakan secara ringkas tanpa penjelasan lanjut tentang dapatan kajian atau konteks penggunaannya. Mari kita lihat rujukan digunakan secara minimum dan ianya tidak disokong dengan penjelasan tentang relevansi ataupun metodologi kajian asal. Ingin saya rumuskan di sini bahawa penulisan ini telah pun menggunakan gaya bahasa formal dan akademik yang sesuai dengan konteks kajian psikologi dan juga pendidikan. Laras bahasa yang digunakan seperti kohesi, koherensi dan keutuhan wacana telah pun menunjukkan kesedaran terhadap keperluan ilmiah.
Selain itu, struktur wacana yang terdapat dalam penulisan ini juga telah disusun secara sistematik. Seperti contoh, ia telah dimulakan dengan sorotan literatur yang telah memberi latar belakang isu, diikuti pula dengan cadangan penyelesaian, metodologi kajian dan akhirnya arahan tugasan. Dari segi keutuhan idea, penulisan ini menunjukkan kohesi linguistik yang sangat mantap. Penanda wacana seperti selain itu, malahan dan dalam era digital kini digunakan untuk menghubungkan ayat dan perenggan secara logik. Terakhir, penggunaan rujukan dalam penulisan ini telah bersifat kritis dan relevan. Rujukan ini bukan sekadar hiasan tetapi ia juga digunakan untuk memperkukuh hujah dan juga menunjukkan kesedaran terhadap perkembangan semasa. Kesimpulannya, penulisan ini memenuhi ciri-ciri keutuhan wacana yang diperlukan dalam penulisan akademik. Ianya tersusun, saling berkait dan juga dapat menyampaikan mesej secara jelas dan logik. Sebagai guru pelatih, kita perlu mengamalkan gaya penulisan seperti ini untuk mengekalkan integriti akademik dan menyumbang kepada wacana ilmiah yang berkualiti. Sekian pembentangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Alifah. Sekarang marilah kita lihat dari subtopik perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta kesihatan mental. Slide seterusnya. Pertama, dari aspek keutuhan wacana, terdapat kelebihan seperti teks telah menghubungkan idea secara tematik. Seperti daripada evolusi TMK kepada kesan psikologi dengan menggunakan frasa penghubung seperti menurut, walaupun dan malahan. Slide seterusnya. Namun, terdapat kelemahan dalam teks tersebut. Antaranya adalah kekurangan kohesi antara ayat. Contohnya, banyak ayat panjang dan padat tanpa penghubung yang kuat telah menyebabkan aliran teks tersebut kelihatan terganggu. Selain itu, terdapat kesalahan tata bahasa, iaitu internet yang menggunakan huruf kecil, tapi ini mestilah digunakan dengan huruf besar. Di samping itu, terdapat ejaan yang tidak standard atau kurang tepat. Contohnya hyperconnected dan FOMO. Hyperconnected ini seharusnya betul, tapi dalam bahasa Melayu standard lebih baik gunakan hyper terhubung atau gunakan istilah Inggeris sepenuhnya untuk konsistensi. Selain itu, FOMO adalah akronim yang betul iaitu Fear of Missing Out. Tetapi perlu dijelaskan pertama kali untuk mengelakkan kekurangan konteks kepada pembaca. Slide seterusnya. Yang kedua iaitu kejelasan idea. Terdapat kelebihan seperti idea utama disampaikan dengan jelas, seperti kesan TMK terhadap kesihatan mental semasa pandemik. Slide seterusnya. Namun, kelemahannya ialah ayat yang tidak betul atau rumit. Buktinya, banyak ayat mengandungi kesilapan tata bahasa atau struktur yang mengganggu kejelasan. Contohnya, evolusi teknologi maklumat dan komunikasi telah membawa perubahan mendalam dalam cara individu berinteraksi, berkomunikasi dan mengakses maklumat. Ayat ini adalah betul, tetapi ayat seterusnya seperti penggunaan awal dan revolusi komunikasi adalah dengan kemunculan komputer peribadi dan internet menandakan fasa awal pembangunan TMK. Ayat ini kelihatan tidak lengkap atau salah, atau strukturnya salah. Slide seterusnya. Di samping itu, idea yang tidak jelas atau kabur. Contohnya, konsep seperti perbandingan sosial dan fenomena psikologi yang mempengaruhi harga diri dan nilai diri. Disebut tetapi tidak dijelaskan dengan mendalam. Selain itu, terdapat contoh ayat dipilih susun persona, mungkinnya kesilapan ejaan dan mungkin
bermaksud disusun secara selektif. Dan hal ini telah menjadikan idea menjadi kabur dan sukar difahami oleh pembaca. Slide seterusnya. Yang ketiga, iaitu struktur penulisan. Kelemahannya merangkumi perenggan yang tidak seimbang. Contohnya, perenggan pertama terlalu panjang dan padat, sementara perenggan yang ketiga lebih pendek tetapi masih melompat. Ini telah mengganggu aliran yang logik. Seterusnya, terdapat ketidaktepatan organisasi, iaitu teks bermula dengan pengenalan baik tetapi tidak ada kesimpulan yang kukuh. Ia telah berakhir dengan menyeimbangkan antara faedah dan cabaran TMK menjadi yang terpenting. Inilah seperti kesimpulan tetapi tidak diringkaskan dengan baik dan tiada cadangan penyelidikan yang lanjut. Slide seterusnya. Yang keempat, iaitu penggunaan rujukan yang tepat. Terdapat kelebihan dalam teks ini kerana ia adalah menggunakan rujukan dalam teks seperti Miller 2020 dan sebagainya. Ini telah menunjukkan usaha untuk menyokong idea dengan sumber yang sahih. Slide seterusnya. Namun, terdapat kelemahan seperti format rujukan yang tidak konsisten. Sebagai contoh, tahun rujukan seperti Sio dan Myung 202. Mungkin kesilapannya adalah 2022. Di samping itu, terdapat potensi plagiarisme atau kekurangan atribusi. Buktinya, beberapa idea seperti FOMO dan simbiosis antara TMK dan kesihatan mental disebut tanpa kutipan spesifik, walaupun ada rujukan umum. Ini boleh dianggap kurang etika jika idea diambil tanpa kredit yang betul. Slide seterusnya. Sekarang, marilah kita lihat dari subtopik kesimpulan dan cadangan penambahbaikan. Slide seterusnya. Dari segi keutuhan wacana, terdapat kelemahan dalam jurnal ini. Antaranya adalah ayat yang tidak lengkap atau terganggu. Contohnya, kesihatan mental adalah penting untuk mengenali kedua-dua potensi manfaat dan cabarannya. Titik selepas mental itu telah menyebabkan ayat pecah. Jadi adalah sepatutnya bermula dengan ayat baharu atau digabung dengan koma jika sambungan. Selain itu, terdapat kekurangan kesinambungan antara bahagian. Contohnya, bahagian kesimpulan dan cadangan penambahbaikan melompat terus ke sub-bahagian seperti kesan terhadap kesejahteraan mental. Tanpa transisi yang kuat dari badan jurnal, hal ini telah menyebabkan kesinambungan yang lemah. Slide seterusnya. Yang kedua iaitu kejelasan idea. Kelebihannya adalah idea dalam kesimpulan adalah jelas dan ringkas. Ini telah menyampaikan mesej penutup dengan bahasa yang langsung. Selain itu, cadangan penambahbaikan yang spesifik seperti penyelidikan masa depan harus menyelidiki lebih mendalam tentang mekanisme yang mendasari kesan ini. Telah menunjukkan kejelasan dalam mengenal pasti jurang penyelidikan. Slide seterusnya. Dari segi struktur penulisan pula, terdapat kekurangan kesimpulan keseluruhan. Buktinya, walaupun ada kesimpulan, perenggan tidak merangkumi semua idea utama dari awal jurnal. Dan hal ini telah menjadikan struktur ini tidak lengkap. Slide seterusnya. Bagi rujukan, secara keseluruhannya, rujukan dalam jurnal ini adalah benar. Daripada segi format, rujukan ini umumnya menggunakan format APA
American Psychological Association edisi ke-7. Jadi sebagai kesimpulan, keutuhan wacana, kejelasan idea, struktur penulisan yang sistematik serta penggunaan rujukan yang tepat merupakan elemen penting dalam menghasilkan penulisan akademik yang beretika dan berkualiti. Melalui analisis yang telah kami kongsikan, kita dapat melihat bagaimana setiap aspek ini saling melengkapi dalam membentuk hujah yang mantap dan berkesan. Semoga pembentangan kami dapat meningkatkan lagi kesedaran dan kefahaman kita terhadap kepentingan penulisan akademik yang teliti dan berintegriti. Sekian, terima kasih atas perhatian anda.